Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Aurora binti Aira Jafrisha, melaporkan untuk TV PSS SKG Gen. Pada 13 Februari 2026, telah berlangsungnya program Silang Budaya SKG Gen 2026 bertempat di Dewan Seri Jijen. Program ini dianjurkan oleh Unit Kokurikulum SKG Gen dengan kerjasama semua warga Sepuji. Program yang bermula pada 9.30 pagi hingga 12 tengah hari ini diadakan dengan penuh warna-warni dan semangat perpaduan. 3 kali. Tepuk tak bunyi. Program ini turut melibatkan penyertaan murid dari SJKT Ladang Kubang sebagai sekolah jemputan, sekaligus menyemarakkan lagi semangat integrasi antara kaum. Selain itu, terdapat persembahan istimewa dari pelajar dari Sekolah Seni Negeri Sembilan dan Sekolah Seni Negeri Johor. Membersihkan tentang hormat untuk mengamankan simbol abjad dan percakapan. Program Silang Budaya ini bertujuan meningkatkan pengetahuan murid tentang pelbagaian budaya dan adat resam masyarakat Malaysia. Selain itu, program ini juga menggalakkan interaksi positif dan kerjasama antara murid pelbagai kaum melalui aktiviti silang budaya yang menarik dan interaktif. Pengetahuan melalui pendidikan serta memperluas jaringan kolaborasi antara sekolah. Dengan tema berbilang budaya, bersatu hati, pelbagai persembahan kebudayaan, pakaian tradisional serta aktiviti kolaboratif telah diadakan bagi memupuk nilai hormat menghormati, toleransi dan perpaduan dalam kalangan murid. Melalui program ini, murid bukan sahaja dapat mengenali keunikan budaya masing-masing, malah turut belajar menghargai pelbagaian yang menjadi kekuatan negara Malaysia.
Diharapkan program seperti ini akan terus dilaksanakan pada masa akan datang lagi, memperkukuhkan semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Sekian laporan TV PSS SK Jijan. Saya melaporkan dari Dewan Seri Jijan.